Ipa Aslah. Assalamualaikum Abang Ipa Aslah tengah makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, baru baca doa. Dari tadi kau mengunyah tadi. Tadi dah baca doa. Dia macam dia at least setiap bite, setiap makan tu kena baca doa lah. Baru orang kata lebih afdal gitu. Alhamdulillah, baguslah selari. Alhamdulillah. Semua dijadikan menantu ni kalau macam ni perangai ni. Labu sikit tu. Allah. Konten korang tadi best lah. Apa? Konten korang tadi best. Yang mana satu? Asal punya ke Harry punya? Dua-dua pun best. Thank you Abang Ipa. Oh. Tapi saya parity kepada Adil lah. Bukan nak bias lah. Tapi apa yang Harry cakap tu betul tau. Kita orang ni kalau orang Sabah kan, kalau naik macam masuk hutan ke apa kan, memang akan guna nama samaran lah. Confident je Giri tu Zilafah. Itulah. Itu pun tadi tu memang saya gelak lah. Saya dengan Rais gelak tadi. Apa benda? Yakin je kau girin tiba-tiba kan. Aslah pun 2 kali 5 juga. Apa benda pula jadi apa tadi? Kamu rambut ke? Lebih kurang sama lah kita orang. Aduh. Tapi so far so good lah. Kita punya keyakinan tu jodoh. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kalau betul. Alhamdulillah lah. Kalau jodoh tu sudah ditentukan, siapalah saya untuk menentang ketentuannya. Tapi apa yang saya nak cakap ni kan, korang punya konten tu tadi, terus mengingatkan saya masa pengalaman saya dulu lah masuk hutan juga. Saya dengan Harry ni jungle trekking punya orang. Kenapa sekarang dah tak? Kenapa sekarang dah tak join ke, tak pergi ke? Apa dia? Jungle trekking semua tu. Join konten YT. Bukan? Apa? Kenapa dah tak pergi hiking semua? Kenapa kami tak pergi hiking semua? Bila? Bila-bila lah sebab dah lama kan tak pergi kan? Wah, macam mana? Kerja yang tidak mengizinkan. Betul. Tapi rindulah nak jungle trekking juga. Boleh nanti kita pergi sekali satu family kita, okey? Yakin je kamu. Blushing pula sekarang ni. Aduh. Tapi kalau perasan lah, tak tahulah, mungkin kecil sangatlah sumbangan saya dalam membangunkan korang punya subscribers ni. Saya dengan kuasa yang diturunkan kepada saya telah memaksa 1,000 orang untuk subscribe korang ni. Ya? Kat mana? Dua-dua. Dekat tempat kerja? Ya. Saya dengan kuasa saya menyuruh 1,000 orang untuk subscribe korang. Alhamdulillah. Terima kasih Abang. 1,000 je lah mampu. Yang lain tak mampu dah. Nak lebih-lebih. Tak ada orang dah. 1,000 je saya ada. Adalah naik. Ada naik sikit lah. Kena suruh subscribe dan tekan tombol lonceng secara paksa. Terima kasih Abang. Sama-sama. Itu je lah saya mampu buat lah. Itu dah lebih daripada cukup berarti. Allah. Nanti sampaikan salam saya kepada Harry dan Abang Alif Irfan. Abang apa? Aku lagi tua dari dia. Uncle dah dekat sama dah tu. Allah, jauh beza. Alif Irfan tu cukup gigi dia. Saya ni tak cukup. Boleh buat, tak apa, boleh. Nanti sampaikanlah salam dengan kawan-kawan di sana ya. Ada Harry korang. Kalau nak datang Kuantan lagi, habak mai je. Kita open je, tak ada masalah punya. Okey. Terima kasih insyaAllah. Itu saja daripada saya. Bahagia itu sederhana. Gincana ke Memon? Tagline bahagia itu sudah ada.
Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Kemana nak keluar dah? Mana nak